Kami kini berada di Kota Warisan. Bos saya dah buka satu kedai baru berhadapan dengan Sarjana KLIA. Selamat datang. Selamat datang tu kat mana kat man? Pelawar orang masuk dah. Oh iya ke? Ha. Salah lah. Sini jual apa bang? Takkan kapal terbang pula. Tahu lah KLIA. Jual motor lah tu, nampak motor. Sini kita ada bermacam-macam jenis motor. Ada sport bike, ada skuter. Nak kena bijak? Masuklah. Kat sini kita ada macam-macam jenis motor. Kita ada skuter untuk orang muda, untuk pakcik-pakcik, senang terbakar. Ada kapcai, macam-macam jenis. Kat belakang sana kita ada motor skuter kecil untuk akak-akak government. Lepas tu? Smart kan? Oi, smart dah. Baik dah. Baik dah. Weh, kau buat apa tu? Ha? Bangun gini. Sedap kan aircon? So untuk agak-agak kitchen yang tiada kesedaran diri, kita ada juga sport bike 250 dan 150cc, A15M kat sebelah sana, SRK ada, kat sebelah sana kita ada CBR. Bapak dia smart dua aku review. Baik Deman. Baik kan? Ha? Jangan maring tu. Dekat sini juga kita ada menyediakan waiting area untuk family-family yang tengah tunggu suami tengah survey motor. Sabarlah. Kalau korang tahu kita orang berada di mana, kita orang berada berdekatan dengan Nasi Royal. Lepas tu kat sini banyaklah kedai makan guys. Ada Imat, ada Zeus kat sebelah sana. Anjing ada kat sini. Anjing. Ah takut? Ha. Mana ada anjing takut anjing man? Binau kau. So kalau korang berminat untuk beli motor dengan kami, korang boleh datang, boleh Waste Bonhua Kota Warisan. Dah ada kat Waste lah. Ni yang kat kedai yang baru buka tu, yang Belon tu. Ye.